Realitinya sekarang, he has lost control of the party. He has lost it in terms of kebolehan untuk dia mengawal parti, kebolehan dia untuk mempengaruhi parti. Pengaruh itu sudah tidak ada. Kepimpinan itu sudah tidak lagi dihormati dalam parti. Jadi ada perubahan yang berlaku, terutamanya apa yang berlaku dalam masa sebulan dua yang lepas. Bukankah kalian berdua dan juga kelompok lain yang membuatkan perkara itu berlaku? Apa sebenarnya kelemahan dia? Apa yang YB1 Saifullah sebut adalah mungkin simptom-simptom atau bukti yang bahawa dia dah hilang pengaruh. Tapi apa yang lemah sangat sehingga orang tak respect dia kalau betul lah? Saya rasa the biggest liability adalah isu-isu peribadi beliau lah, yang membabitkan tuduhan di mahkamah, membabitkan menantunya, dan membabitkan juga sekarang ni bila saya pergi ke bahagian-bahagian, timbul pula persoalan, adakah Tan Sri Muhyiddin terlibat dalam menutup kes yang membabitkan Azmin Ali dan videonya? Adakah Tan Sri Muhyiddin tahu di mana menantunya ada, dan adakah dia bersubahat dalam melindungi menantunya daripada pihak berkuasa? Perkara macam ni adalah kelemahan yang kita tak boleh bawa dalam kempen pilihan raya. Sebab tu bagi saya, kalau Tan Sri Muhyiddin betul-betul berjiwa besar, kita merayulah, cubalah utamakan parti dan letakkan diri di belakang sedikit dan bagi ruang untuk parti pergi ke depan. Ada kalanya ada individu tertentu yang mungkin merasakan masa dia dah sampai untuk dia beralih. Tapi dalam budaya kemelayuan ada cara untuk minta seseorang tu memberi laluan. Mungkin dakwaan yang boleh ditujukan kepada kedua-dua wan ialah anda tidak menghormati budaya itu. Sebab mungkin Tan Sri Muhyiddin dah sedia, tetapi kenapa perlu tolak dia dan aibkan dia sebegitu? Wah, bukan selepas pilihan raya dia sendiri cakap yang dia nak take a back seat. So bila dia dah cakap dia nak take a back seat, tak payahlah nak didesak sampai ke akar umbi. Kononnya ada signature campaign, saya nampak ada surat daripada ahli-ahli parlimen semua. Dia dengan semula jadi akan bagi laluan sebelum pilihan raya. Tak begitu? Saya dengar sendiri bahawa Tan Sri banyak kali lah, dan depan saya pun banyak kali dia sebut bahawa dia nak mengundur diri. Tapi masalahnya tak buat.